Para Putra di sini saya akan main lagi sekali bernama Ultraman Legend Hero kedua. Apa kena guna buat? Okey. Banyak karakter aku dah ada. Kedua aku baru je dapat. Yang Ginga Victor ni lama dah. Sekejap. Yang aku baru dapat mana dia? Dark Lugia. Aku boleh tunjuk dia punya skill tu. So mari kita tunjuk. Boleh kan tengok. Dia boleh jaga tak? Tak ada, dia dua kali double. Satu, dua. Tak, sini dulu. Saya boleh juga tu. Kini kali ikan dia. Betul. Okey, saya boleh juga tu. Tadi kan aku tak jaga. Alhamdulillah. Okay, so skill sama dia pakai elektrik lah. So kalau tak boleh. So kalau macam dia jatuh, boleh guna elektrik. Dan kalau elektrik sekali, dia akan macam apa, bagi play tu tak gerak. So satu macam dia letak macam tu. Boleh lah jadi. So skill dia ni tau, dia tenang macam tu je dah. Kuasa 2 memang boleh lah. Kalau kat sebelah kuasa 2 ni, dia sama je macam tenang. Oh ya, dia ada red armor. Dan dia boleh nak tendang tu baru ni. Sama juga dia punya ni, penumbuk. So aku rasa penumbuk ni tendang ni sama. Ya, bunyi sekaligus ya. Ya, boleh kan juga. So aku rasa skill set ni, dia terbang sampai, dia tembak sampai terbang dan boleh gerak sekejap. Boleh kalau ya, bila dah tembak tu boleh tekan. Boleh tekan dia punya basic attack. Mari kita tengok dari sini. Dari sini dia attack lah. Boleh lah. Kalau tengok nampak bar bawah tu, kalau tekan dia keluar dia punya tu. Gila lah. Gila bukan kan. Gila, tapi tak jaga. Jadi tak jaga pun. Skill sama. Ini boleh tahan, dia ada banyak. Dia punya red armor. Dia kata dia dulu. Gila, dia macam ngedrag macam tu. Aku rasa boleh tak? Aku tak tahu boleh tak? So ini adalah kuasanya yang sebelum ni. Dia kau rasa apa? Kalau tekan basic kan, tekan basic kan, dia macam balik dia punya. Okay, kalau dekat pun dia ni, dia boleh kena juga. Boleh tengok sana dia ni. Okay, tu jadi. So jangan sama macam Ginga Victor ni sikit lah. Jangan sama sikit. Mari kita tengok skill cat kedua pula. Skill cat kedua ni macam mana pula? Aku dah lupa dah. Aku tak guna. So kita jadi buat. Gila buat sebagai ni. Dia menjadi bola. Gila. Gila dia jadi bola. Ada dia punya tu. Okay, oh ya, kalau kau tekan ni kan,
Dia paling dari kamu punya stock tu. Sama juga macam skill sama ni. Extra skill sama. Bila ambil balik. Kalau kamu dah full bar, dengan cooldown dia dah habis. Sebab dia punya skill dia cooldown. So mari kita tengok ulti pertama. Dia guna tinggal macam ni tau. Apa namanya dia Dark Lugia punya ulti dia. So kalau ulti kedua, dia buat adalah action sama dengan nombor dia. Yang ada Dark Lugia guna dan Ultraman dia jadi patung. Sebab dia lah namanya. Sebab dia itu apa nama dia? Dia sudah lupa nama. Dah boleh ambil balik. Mari kita tengok dia punya assist tu. Okay. Oh ya, aku lupa lagi. Aduh, nak cakap dulu. Okay, kalau assist dia memang wow. Cuma kalau tekan gila, dia jadi kosong macam Max. Tapi Max aku tak tahu dia punya assist macam mana. Sebab tak ada. Boleh. Aku lupa nak tunjuk ni. Ya, aku guna mana. Aku lupa nak tunjuk pasal Dark Lugia punya heavy attack tu. Memang dah tunjuk tapi ni versi apa tu, aku lupa panggil dia ni. Okay, kalau walaupun dah jauh kan, dia bila dah punya tu kan, dia akan ikut. Dia tengah jauh. Dah apa tu, dia ada red armor lah. So aku tak guna sangat sebab terlalu risky. Mari kita cuba my rank. Nanti aku guna ni selepas aku guna Dark Lugia. Ya tu. Okay, let's go. Oh ya, sekarang dah di event Legend dengan Saga. Dia sekali. Tapi yang siapa dah banyak diamond tu okey lah. Aku tak banyak diamond. Selalu aku guna untuk golden. Sudah ada Regulus. Sudah. Aduh, Regulus aku dah tak tahu macam mana lawan dia. Dia punya skill susah nak lawan. Memang aku dah lawan tapi susahnya. So dia ni pay to win lah. Wih, gila juga dia punya tu. Okay, mari kita guna. Memang aware. Memang aku lempak ni. Jangan raja aku, kalau jangan raja aku. Dia tak apa, jangan diguna raja aku sudah lah. Apa lu? Wey! Dia punya dia. Dia tak kena nyawa. Aku tak banyak buat dia ni. Ya Allah, sikitnya aku turun nyawa dia. Ya Allah. Mana aku menang. Hey. Ampun ni. Gila, kena dia portal tu.
makan dah. Apa? Weh, tak kena. Ya Allah, Rekiro tak kena juga dah. Matilah aku macam ni. Wah. Memang tinggi gila siap je lah weh. Come on, Art. Come on. Can do this. Maria. Panas. Oi, baru hantu. Weh, aku dah kena assist. Damn. Ya Allah, dia kena. Yeay, pening aku. Apa jadi? Ya Allah, ngelag. Tak bukan hilang. Gila, mau aku menang dengan Regulus. Aduh. Guna lagi sekali. Sekali lagi, tukar lah tu. Tukar dengan dia punya sikat tu. Aku tak nak lawan Legend. Dia punya Legend Spark memang otomatik aku. Dan juga consider boleh stop hentikan masa yo. Aku malas gila nak lawan dia macam tu. Memang tak nak lawan dia punya Legend Spark tu. Sudah dah ada Gilbaras. Ada Noah. Noah senang. Nak dapat je senang. Tapi nak kumpul tu susah. Aduh. Aku memang nak dapat Noah. Sebab dia punya skill tu memang mantap tu. Sudah glitter trigger. Aku ada glitter trigger. Memang tapi cuma aku tak tahu macam nak main. Memang mantap dia level. Wait. Come on. Pakainya damage. Gila ulti dia. Sakitnya. Okay, jom referee. Okay. Okay. Oh, dia tak nak ni. Ya Allah, aku nak tegas lagi. Dah nak lagi sekali ke? Cái tu rồi selalu nak guna sangat Rocky tu ni
Oh, kena. Yang tak kena, dua kena. Bapak betul dia punya sesuatu. Mungkin dua karakter naik. Right. No. Galaxy Ray atau Galaxy mana lain. Hey. Wait. Tak sana. Aduh. Tidak jadi. Oh ya. Memang dia Puma. Kenapa Puma? Okay. Satu orang lagi. 3 victory Lalu dia upload. Kalau banyak 2 kali lah. Lagi pun first time guna. Okay, macam aku cakap nak guna Jingle Victory. Itu kan kalau orang tu bagi aku guna. Kadang-kadang player ni memang tak ada lawan Jingle Victory sebab mythic character dan apa tu, dia punya ada satu skill ni kan, kalau dah tempih pun. Oh yeah. Tak payah cakap guna juga. Dan tak ada 3 arena dia yang great. Sebab ada satu ni yang dia akan tunjuk apa tu, kat scene dia ada 2 versi. Satu yang mana mereka tunjuk fusion mereka. Yang lagi satu tu dia terima kasih dekat yang turnamen HC yang bagi kuasa dekat Jingle Victory tu. Try team. Okay, kuasa dia pertama dia ni apa? 3 player ball. Satu lagi tu apa kuasa dia? Tinggal thunder ball. Kalau kuasa pertama kan dia guna jumlah sepatu. Okay, kalau yang nampak yang ni kan, dia counter attack dan macam dead kill siap. Walaupun tak ada betul. Ni aku suka guna gitu je sebab dia satu kuasa. Dia pertama ni dia ni aku macam tembak daripada Jingle punya terlihat sangat sebab dia resmi dekat sangat. Tapi kalau kuasa kedua itu betul. Kalau kuasa Jingle untuk range, yang kuasa kedua lah. Kalau pertama memang Victoria. Sebab aku kuasa sambil kuasa ni. Wah, walaupun ni bot masalah aku tak boleh mungkin. Okay, yang attack kita kan dah sampai pun dia boleh ni tau, boleh kena. Lepas tu dia ada extra lagi. Apa tu, dia guna attack song. Okay, tunggu. Oh ya, ini saya padan lah yang ni. Lepas tu yang skill set tu dia guna Victorium shoot. Oh wow, Thailand ni lah pedang lah galak kan. Dia dapat nyawa. Dia guna Victorium shoot dia. Boleh. Aku assist dia kena sangat sebab kenapa dia punya assist kan dia kosong. Zero atau maybe tak tahu. So aku tunjuk RCD.
3 tutorial. So pasal dia ada 4 versi. Satu yang ni, Ninja Victory punya ni, mana dia lawan tak ada Gian. Wah. So ni ulti kedua. Ni dia lawan ni apa tu, yang dia guna Ultra Fusion Shooter. Oi, aku tak pasti, aku tak tahu when dia akan mati ke when mati. Yang dia dua yang Ultra Fusion Shooter tu, dia lawan sama Etarga. So aku kena tunjuk yang lagi satu tu lah. Dan aku kita tahu macam mana nak dapat yang versi kedua tu. Versi pertama kamu kena lawan tanpa Heisei Ultra. Yang kedua tu kamu lawan Heisei Ultra dengan ulti. Kalau nak aktif tu lah, itu kena guna ulti. Oh ya, macam aku cakap, aku akan tunjuk 3 ulti tu lah. Satu yang tadi tu lah, yang penumbuk tu. Hingga Victory tak kira. Itu konten sini. Sekejap. Aku tak pasti Cosmos Eclipse pun kira ke tak. Cuba tengok. Sebab memang dia ada guna form ni. Tak pasti lah. Apa tu tak pasti dia ni kira ke tak. Ya betul. Oh ya, ni skill cap pertama. Aku ingat kan sebab aku so dia terdrop. Okay, so nak aktif 3 ulti tu. Ya, kalau untuk attack 3. Kalau untuk attack lah, kalau untuk attack 3. Kalau 3 dia tak bagi kau guna kuasa skill atau apa. Sekali ni evasive ni lah yang kuning ni. So kalau ke depan Diamond. Tak salah aku Diamond, dia controller dia punya movement dia ni terbalik. Gaya tak ada apa. Gaya, oh ya, gaya bawah. Gaya tak ada apa. Tak ada apa. Kalau pergi ke belakang pun dia guna penumbuk. Tapi boleh tahan juga. Sebab nak tahu kenapa, sebab dia ni apa tu, macam kau nak tempel kat pilihan ni. Sebab dia pergi ke belakang. Arigatou minna. Okey. Ore tachi no tame ni. Ya, itu dia punya kedua tu lah. Itu aku cakap kamu kena lawan Heisei ni. So aku tunjuk Evasi Jinga Victory. Aku tahu dia guna Zero ke tak pasti lah. Sekejap aku tengok balik. Zero atau maybe. Oh Zero. Ya, sebab dia lama gila. Dia lama gila tu. Sebab bila dah tumbuh mesti kata yang elok sempit. So tapi kadang-kadang mereka boleh juga ni. Aku kadang-kadang mesti sempit lupa nak elok. Macam dah habis kan selalu roll 3 kali kan. Macam mereka dah habis kan, aku boleh buat gitu. Ada tengah-tengah apa interesting sangat, tapi tak interesting sangat tu, ya Allah. So itu je lah videonya kali ni. Kalau kamu nak tengok video ini, like dan subscribe, tekan notification bell tu, so kamu boleh tengok video. Dan tolong follow Twitter saya akan bagi nama ni. Ni nama dia Yuna Tempera. Bye.